salam, hai semua, bersama pakar berkongsi ilmu kita. Kesehatan, kehidupan, inspirasi bersama. Hai salam, kita dengar dan fahami bersama. Hai salam. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Hai Salam Podcast. Untuk podcast pada kali ini bersama saya Suziana dari Jabatan Purchasing. Sempena sambutan World Drug Day, episod kali ini kami bawakan topik yang sangat dekat dengan masyarakat tetapi ramai yang masih kurang sedar tentang bahayanya penggunaan ubat, ketagihan, vape, suplemen viral dan dadah moden. Jadi bersama-sama kita pada hari ini ialah farmasis Puan Hawa yang akan berkongsi tentang bagaimana sesuatu yang nampak biasa seperti ubat batuk, pil tidur atau vape boleh menjadi ketagihan dan membahayakan kesihatan jika disalahguna. Kita juga akan bongkarkan trend semasa yang melibatkan anak-anak muda, suplemen tidak berdaftar dan peranan sebenar farmasis dalam membantu masyarakat menggunakan ubat dengan selamat. Jadi, jom kita mulakan sesi ini dengan subtopik yang pertama, iaitu ubat atau dadah. Ramai yang tak sedar mereka ketagih. Okey, Puan Hawa, soalan yang pertama daripada saya, apa beza ubat dengan dadah sebenarnya? Okey, so pertama sekali ubat digunakan untuk biasanya merawat ataupun mencegah penyakit dengan menggunakan dos yang terkawal. Tapi dadah pula digunakan secara salah sehingga menyebabkan ketagihan. So kita boleh cakap sesetengah ubat tu sendiri boleh menjadi dadah sekiranya digunakan secara tidak dikawal dan juga dos yang berlebihan. So ketagihan juga boleh berlaku secara perlahan-lahan tanpa disedari, dan kita kena take note jugalah yang tak semestinya ubat di hospital tu tidak akan menjadi dadah lah sebab kalau tak dikawal. Okey, Puan Hawa. Untuk seterusnya, apa ubat yang paling selalu disalahguna? Okey, untuk ubat yang selalu disalahgunakan, sebagai contoh lah, ubat tidur, ataupun cough medication, ubat batuk, ubat sesama, ubat anti-anxiety, suplemen untuk membantu tidur ataupun ubat yang tidak berdaftar lah, misalnya. Lepas tu vape dan juga nikotin produk lah. Macam mana pula kalau kita nak tahu seseorang itu ketagihan ubat? Okey, so dia biasanya ketagihan ubat ni bermula daripada bila seseorang tu dia sakit biasa. So bila dia start sakit biasa, dia mengambil ubat untuk merawat sakit tu. So bila dia rasa serasi dengan badan dia, and then dia akan mengambil secara kerap tanpa pemantauan doktor. Tu yang pertama. So yang kedua, melalui pengaruh kawan ataupun media sosial. So sekarang ni kan macam-macam ubat ataupun suplemen yang kita nampak dekat media sosial kan, macam TikTok semua. So kadang-kadang daripada pengaruh kawan ataupun rekomendasi daripada kawan sendirilah yang bagi tahu, suggest semua tu kan. Okay. Yang ketiga, pengaruh ubat untuk menghilangkan stres. Contohnya macam seseorang tu dia datang untuk membeli ubat ataupun dia jumpa iklan yang mengatakan suplemen tu atau ubat tu sendiri boleh memberikan kesan tenang kepada mereka yang mengambilnya lah. So itu boleh menyebabkan ketagihan jika diambil secara berterusan. Okey, Puan Hawa, untuk soalan seterusnya, apa tanda seseorang tu mula ketagih? Okey, biasanya dia akan mengambil produk ataupun ubat tu secara lebih kerap dan dia tak boleh ataupun sukar nak berhenti lah bila dia dah start ambil. Okay. Yang kedua, mood dia akan jadi swing ataupun berubah sebab bila dia tak ambil benda tu, dia akan jadi overthinking, something happen in his or her mind lah. Okay. Lepas tu, simptom yang seterusnya dia akan start simpan stok untuk untuk ada bekalan yang berterusan. And then ada setengah orang juga bila dia jadi addiction ni, dia akan pergi ke klinik ataupun farmasi yang berlainan lah untuk mendapatkan stok lebihan. Okay, kita ada kes contohnya macam yang saya encounter sendirilah, tramadol. So tramadol tu adalah opioid. Untuk mendapatkan tramadol tu sendiri memerlukan preskripsi doktor dan juga pakar. Saya ada encounter satu pesakit yang dia pergi ke berlainan klinik kesihatan
untuk mendapatkan bekalan ubat tu. So bila kita trace balik, kita nampak yang patient ni atau pesakit ni dah addicted terhadap tramadol, so kita dah remark lah untuk tidak supply untuk akan datang. Okay, and then tanda-tanda yang seterusnya adalah gangguan tidur dan emosi lah, sebabkan dia dah mula addicted terhadap sesuatu produk ataupun ubat. Hai salam. Okey, Puan Hawa, soalan terakhir untuk subtopik ni, apakah kesan ketagihan ubat pada tubuh seseorang individu? Okey, jika kita mengambil ubat ataupun suplemen tanpa dikawal, dia boleh memberikan kesan kepada hati dan juga buah pinggang kita lah, sebab setiap ubat atau produk tu dia akan melalui proses perkumuhan. Dia akan diproses melalui hati ataupun kita punya buah pinggang lah. So, contohnya untuk pesakit yang memang ada masalah buah pinggang ataupun masalah hati. So, bila dia tambah dan menjadi bila dia mengambil sesuatu produk tanpa pemantauan, dia akan menyebabkan kerosakan hati ataupun buah pinggang lah. Okay, next, gangguan emosi ataupun mental, sebab dia dah start dependent ataupun bergantung kepada ubat tersebut. And then risiko overdose, sebab dia tak monitor ataupun doktor sendiri tak monitor pengambilan ubat ataupun suplemen tersebut lah. Maksudnya dia ambil tanpa pengetahuan. Okay, and then gangguan pada jantung dan pernafasan, sebab ada setengah produk akan memberikan kesan, contohnya menyebabkan jantung berdebar ataupun bila dos dia terlebih akan menyebabkan sukar untuk bernafas lah. And then prestasi, bila sesetengah pesakit tu ketagihan, dia memberi juga efek bukan hanya pada diri dia tetapi kepada sekeliling dia, kepada keluarga dan kepada orang yang bekerja dengan dia sekali lah, misalnya. Hai salam. Okey, Puan Hawa, kita beralih ke subtopik yang kedua, bahaya self-medication bila ubat menjadi racun. Okey, untuk soalan yang pertama daripada saya, kenapa ramai yang suka beli ubat sendiri ni? Okey, sebab sekarang kan semuanya di hujung jari. So bila kita scroll, so dia cepat dan mudah untuk kita dapatkan sesuatu produk ataupun ubat. Okey, misalnya kita tak perlu pergi ke klinik, tak perlu pergi beratur jumpa doktor, bayar consultation fee semua. Kalau benda boleh dapat online kan. Setengah orang berfikir macam tu lah. Sebabnya nak cepat. Okay. Yang kedua, dia rasa macam sakit dia tak serius. So, dia tak perlu jumpa doktor. Misalnya, untuk ubat tahan sakit lah, dia pergi farmasi sahaja. So, setiap kali dia sakit, dia pergi farmasi, dia top up ubat. Okay, sebabnya ada setengah orang tu dia rasa sakit dia tu benda biasa. Tapi benda tu sebenarnya kalau dia berlarutan dan kronik, dia perlu mendapatkan rawatan ataupun kita panggil medical check up lah untuk check apakah sebab benda tu berlaku secara kerap. Okay. And then dia okay, nanti tu okay. Yang seterusnya dia lebih percaya kepada testimoni orang. So kawan dia cakap, oh saya makan ubat ni okey lah, I rasa makan mesti okey. So dia percaya, and then bila dia makan, dia jadi dia rasa kalau dia tak makan mungkin dia punya simptom tu akan jadi semula. So dia keep makan. So benda tu dia berterusan tanpa pemantauan. Okay. And then seterusnya pesakit tu ataupun orang tu sendiri dia tak ada kesedaran ataupun kurang kesedaran berkenaan risiko lah dengan produk yang dia ambil tu. Dia tak tahu dia punya side effect macam mana, apa risiko kalau berlebihan. Hai salam. Okey, apa pula bahaya kalau kita ambil ubat tanpa nasihat? Okey, yang paling kritikal adalah salah dos. Sebab orang awam tidak tahu dos yang selamat, dos yang betul. Jika seseorang macam doktor ataupun farmasis tak inform lah, okay, mungkin dia rasa sepatutnya ubat tu, contohlah satu biji satu kali sehari sahaja. Tapi disebabkan tanpa pemantauan ataupun self-medication, dia mungkin makan sampai 4 kali sehari, 5 kali sehari untuk dia punya convenient lah, which is sangat tinggi untuk risiko salah dos, terlebih dos ataupun overdose lah. And then salah diagnosis penyakit. So sebenarnya kadang-kadang dia, contohlah saya bagi, dia ada gout tapi dia cuma makan ubat tahan sakit. So dia tak tahu sebenarnya gout dia tu boleh dirawat dengan makan untuk ubat untuk mengurangkan uric acid. Tapi bila dia abuse ataupun dia ketagih dengan ubat tahan sakit, so dia punya penyakit gout tu tidak dapat dirawat, tetapi dia memberi kesan kepada dia punya sistem yang lain lah, sebabnya ketagihan kepada ubat tahan sakit tu sendiri. Sebab ubat tahan sakit tu sendiri kalau diambil secara berterusan akan memberi kesan kepada buah pinggang lah. Okay. Seterusnya,
risiko alergik. Contohnya dia tak pernah on pun ubat tu, dia tak pernah makan pun, tapi sebab dia dapat suggestion ke ataupun dia Google kata ubat tu bagus kan, so dia tu pun terus ambil lah tanpa rekomendasi ataupun pemantauan doktor ataupun farmasis. Oh, okey Puan Hawa, macam saya jugalah sebagai ibu kan, boleh ke kita kongsi ubat dengan ahli keluarga? Kadang anak nombor 1 demam, anak nombor 2 pula demam, boleh ke kita share ubat tu? Salam. Okey, seterusnya Puan Hawa, macam saya lah sebagai ibu, boleh ke kita nak kongsi ubat ni dengan ahli keluarga yang lain? Macam anak pertama demam, lepas tu anak kedua pula demam, kita boleh share ke ubat di kalangan ahli keluarga? Okey. Sebenarnya sangatlah tidak digalakkan untuk berkongsi ubat, terutamanya untuk kalangan pesakit pediatrics lah, disebabkan setiap ubat yang diberikan seharusnya mengikut berat badan dan juga mengikut kondisi ataupun penyakit yang telah ditetapkan untuk ubat-ubat tersebut lah. So untuk mengelakkan daripada terlebih dos ataupun terkurang dos, so sebaiknya setiap ubat yang diberikan tu khusus untuk satu pesakit sahaja. Okay, and then untuk mengelakkan juga risiko kesan sampingan lah, sebab setiap individu mempunyai badan yang berbeza, metabolisme yang berbeza dan juga berat yang berbeza lah. Okay, contohnya juga ada setengah orang mempunyai kondisi penyakit yang berbeza, so ada setengah ubat tu sesuai untuk pesakit A tapi tidak sesuai untuk pesakit B. So untuk ubat untuk kita kata general untuk semua orang tu tak boleh lah. Kalau boleh by patient ataupun setiap orang satu ubat, melainkan memang confident ataupun ada pengalaman di dalam healthcare yang mempunyai ilmu untuk mengira untuk tahu dos tu sendiri, tak ada masalah. Tapi kalau untuk orang awam, saya sangat untuk sarankan tidak berkongsi ubat lah. Okey. Salam. Bila seseorang itu perlu jumpa doktor atau farmasis? Okey. Bila seseorang tu perlu jumpa farmasis dahulu adalah bila simptom yang terjadi pada pesakit tu baru, contohnya tak sampai sehari tiba-tiba dah demam, okey, boleh datang ke farmasi untuk beli dulu ubat untuk turunkan suhu. Tetapi sekiranya contoh demam itu berlarutan lebih daripada 2 hingga 3 hari, lebih baik untuk terus berjumpa doktor lah untuk tahu apa puncanya. Okey, contoh yang kedua, misalnya kata baru hari ni jadi katal-katal kan, macam allergic reaction. Tapi kalau allergic reaction tu dah teruk, jangan datang farmasi, terus jumpa doktor. Ada setengah orang, dia dah jadi kondisi dia tu dah sangat teruk, dia datang farmasi dulu, dia tak jumpa doktor terus. So ada certain condition yang boleh jumpa farmasis untuk consult, tapi ada certain condition yang kalau memang dah teruk, better jumpa doktor terus lah. Tapi kalau macam untuk simple medication, contohnya macam untuk sesama, contoh baru sehari 2 sesama, batuk, okey, itu boleh jumpa farmasis lah untuk kita consult dan beri rawatan untuk pada waktu itulah. Tetapi misal kata batuk, contoh batuk kalau dah lebih 2 minggu, better terus ke klinik untuk kita tahu sama ada batuk tersebut apa puncanya lah. Okey, selalunya untuk penyakit-penyakit macam batuk, demam, sesama dia takkan lama. Contohnya kalau macam sakit, okey, sakit tu sendiri adalah satu signal daripada badan untuk memberitahu ada sesuatu yang berlaku lah. So kalau macam secara normal, sakit tu dia sepatutnya sekali mana kita nak makan ubat, ni dah okey. Tapi jika kesakitan tu berulang kali setiap hari, kalau kesakitan tu macam kita rasa kalau kita tak makan ubat tu, dia sejak sakit. So kita patut jumpa doktor dan kita selidik dan kita buat medical check up kenapa kita rasa sakit tu sendiri. So bila kita jumpa doktor, kita dapat proper treatment lah. Sebab farmasi adalah untuk rawatan pada waktu tersebut. Tapi sekiranya berlarutan, lebih baik jumpa doktor lah. Salam. Okey, terima kasih Puan Hawa. Kita beralih ke subtopik yang seterusnya. Ketagihan dalam diam. Addiction bukan pilihan. Okey, Puan Hawa, soalan yang pertama daripada saya. Betul ke addiction ni boleh berlaku tanpa sedar? Ya, betul. Sebab dia sangat biasa berlaku lah. Kadang-kadang setiap pesakit tu tak sedar dan dia dah addicted terhadap sesuatu ubat atau produk. Sebabnya bila badan tu mula bergantung, minda kita pun akan start bagi signal yang untuk kita ambil benda tu secara setiap hari. Sebab kita punya pesakit tu sendiri punya emosi
sangat bergantung pada ubat tu. And then bila dia tak makan ubat tu, dia tak dapat berfungsi dengan normal lah. Contohnya, misalnya kalau dia tak makan ubat, dia rasa dia ada dengar sesuatu ataupun sakit dia tak hilang. So maksudnya itu sebenarnya adalah salah satu tanda ketagihan lah. Ketagihan ni sebenarnya bukan semata-mata sebab kelemahan diri, tapi juga ada faktor emosi ataupun mental lah yang menyebabkan seseorang tu menjadi ketagihan. Hai salam. Okey, apa pula faktor utama seseorang itu terjebak? Okey, biasanya pertama disebabkan stres lah. Kadang-kadang dia terjebak sebab dia mencari solusi untuk masalah stres itu. So bila dia start ambil suplemen ataupun ubat, dia rasa diri dia tenang. Okey, so bila dia ambil ubat itu, ubat atau suplemen pun tanpa pemantauan ataupun diprescribe oleh doktor, dan dimakan hari-hari, secara tidak langsung itu dah jadi satu ketagihan lah. Okay. Yang kedua, contohnya anxiety dan depression lah, sama juga. Sebabnya kalau contohlah dia tak makan ubat tu, dia macam dia tak dapat berfungsi. Dia akan jadi anxiety, palpitation. So dia akan affect dia punya kerja lah, jalan kerja. Sekejap, cut. Start dari saya. Okay. Okey, faktor seseorang terjebak. Okey, yang pertama disebabkan stres lah. So, dia mencari solusi untuk masalah stres itu. So, dia mengambil inisiatif untuk memulakanlah satu treatment ataupun dia start makan ubat. So, bila dia makan ubat tu, dia punya stress level pun dia rasa lah. Pada dia rasa menurun, dia rasa dia dapat bekerja lebih efisien. Tapi dia tidak sedar dalam masa yang sama dia sebenarnya ketagihan terhadap sesuatu apabila benda tu tidak dikawal dan doktor pun tak prescribe. So maksudnya benda tu dah jadi satu ketagihan lah. Okay, sebab kita takut risiko tersalah dos, risiko tersalah diagnosis. Okay, and then yang kedua, pengaruh rakan sebaik. Macam biasalah, kadang-kadang kawan recommend ataupun kawan sendiri yang jual lah, nak support member, dia pun beli ubat tu. Tapi bila dia beli, dia jadi ketagih pula. Kalau contoh ubat kurus, dia nak support member, dia beli, tiba-tiba dia makan, dia jadi kurus pula. Tapi dia tak tahu apa produk tu, dia tak selidik produk tu. Kita mana tahu tatah ubat dalam produk tu sendiri ada ubat terlarang. Dan dia jadi addiction bila dia makan setiap hari berterusan, berlarutan. And then lepas tu seterusnya tekanan hidup dan kerja lah. Bila dia jadi dependent terhadap satu ubat tu untuk menguruskan dia punya trauma, dia punya emosi sendiri, untuk memberi ketenangan kepada minda dia lah, untuk dia meneruskan kehidupan. Tapi bila benda tu tidak dilakukan secara legal way, maksudnya kita jumpa doktor, dapatkan rawatan, kita jumpa psikiatris, so benda tu sebenarnya adalah satu ketagihan lah. Hai salam. Kenapa pula golongan remaja yang paling mudah terpengaruh? Okey, disebabkan golongan remaja ni terutamanya kalau yang di sekolah lah, sebab dia kawasannya tutup dan dia dikelilingi oleh kawan-kawan. Okay. So bila dikelilingi oleh kawan-kawan, risiko dia untuk terpengaruh tu sangat tinggi. Sebab dia nak nampak cool. Contohnya kan, macam kawan, na'udzubillah kalau dia berkawan dengan orang-orang yang salah kan. So dia akan suggest lah benda-benda macam tu. Dia nak elakkan diri dia daripada dipinggirkan. So dia pun cuba. Bila dia cuba, dia dah jadi adiktif lah tanpa dia sedari. Okay. Kemudian pengaruh media sosial. Contohnya dia scroll, dia nampak pula satu iklan tu. So macam benda tu fit his or her situation. So dia pun berminat. Okay. Tu pun satu juga. And then tekanan daripada kawan-kawan tu lah kata, bila kawan-kawan push, bila dia rasa macam kalau kawan-kawan semua try, kenapa dia tak try? And then tak ada pula guidance daripada orang dewasa ataupun ibu bapa. So para remaja ni pun mudah terjebak lah dengan masalah macam ni. Hai salam. Okey, baiklah Puan Hawa. Untuk soalan yang seterusnya, adakah addiction ni boleh dirawat?
Okey, sebenarnya ketagihan ni boleh dirawat lah. Ketagihan ni bukanlah satu jalan akhir ataupun bukanlah satu penamat untuk sesuatu masalah. So, bukannya satu yang tak boleh dibetulkan lah. So, dia boleh dirawat tapi memerlukan sokongan kuat daripada keluarga. So, perlu meminta bantuan yang betul lah. Berjumpa dengan yang pakar untuk menyelesaikan masalah ni. Dia tak boleh berdiam diri dan berharap benda tu settle ataupun elok secara normal lah. Sebab ketagihan ni adalah satu benda yang tak dapat diberhentikan tanpa rawatan ataupun intervensi daripada doktor ataupun pakar. Okey, contohnya ada setengah, kalau di KKM lah saya cerita kalau untuk ketagihan, kalau untuk merokok, kita ada klinik berhenti merokok yang dikendalikan oleh doktor dan juga farmasi. Kalau untuk gantian darah, untuk ketagihan darah pun kita ada klinik metadon lah. Klinik metadon yang juga dikendalikan oleh doktor, dan ubat metadon tu sendiri adalah gantian pada darah sintetik heroin dan morfin lah, yang memberi kesan mengurangkan ketagihan tanpa euforia lah, tanpa menyebabkan hayat. Okay? So kita ada jalan untuk membantu mengurangkan ketagihan tu sendiri, tapi dengan syarat untuk mendapatkan rawatan awal dan berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan bantuan lah. Kira seorang individu pun kena berani tampil ke depan lah untuk mengatasi masalah ni kan. Betul. Okey. Hai salam. Selaku orang yang lebih arif dalam bidang ni, Puan Hawa, apa nasihat Puan Hawa untuk mereka yang sedang melalui fasa-fasa sukar, yang sedang struggle dengan isu ni? Okay, so first kali jangan sesekali malu meminta bantuan lah. Sebab kita tahu kadang-kadang kita tersalah langkah, kita tak tahu pun benda tu sebenarnya tak elok untuk diri sendiri, so kita dah consume. Tapi kita tak boleh rasa takut ataupun malu untuk mendapatkan bantuan, terutama sekali untuk diri sendirilah. Sebab kalau bukan kita yang minta bantuan, siapa lagi nak tolong? So yang kedua, addiction tu bukanlah satu benda pengakhiran. So elakkan self-isolation, jangan mengurung diri, instead of shout for help. Okay, minta bantuan, jumpa doktor, dapatkan cara yang betul untuk mengatasi semula masalah ni lah. Sebab dia bukannya pengakhiran untuk segala-galanya. And then pemantauan profesional juga sangat-sangat diperlukan. Okay, ini untuk memastikan rawatan yang dapat tu berkesan dan juga ketagihan tu dapat dikawal lah. Okay. Hai salam. Lah Puan Hawa, kita beralih ke subtopik seterusnya, topik yang hangat pada masa kini lah ya, vape, rokok elektronik dan dadah moden. Apa yang anak-anak muda perlu tahu? Okey, soalan yang pertama, kenapa vape ni makin popular pada zaman kini, pada zaman masa sekarang ni? Okay, so first kenapa vape popular? Sebab yang pertama sekali design yang menarik, warna-warni, and then mudah dibawa ke mana-mana dengan flavornya, dengan bau yang wangi-wangi kan, dia dengan macam-macam flavor yang ada. Kadang-kadang benda tu juga menjadi satu penarik, daya tarikan untuk mereka mencubalah selain daripada rokok. Sebab rokok sekarang, rokok orang kata bau busuk kan, so vape bau wangi. So tapi benda tu tidaklah selamat sebab efek dia sama sahaja seperti merokok. And then pengaruh media sosial, pengaruh rakan sebaya, dia tengok kawan dia hisap vape, dia pun nak hisap vape juga. Okay? Jadi trend pula. Betul. Mungkin ada yang juga sangka selamat lah sebab kata rokok ada tar, ada apa, macam-macam bahan lah. Tapi vape mesin kan, so dia sangka selamat tapi sebenarnya tidak. And then Hai salam. Okey, untuk soalan yang kedua pula Puan Hawa, betul ke vape ni lebih selamat daripada rokok? Ada tanggapan yang berfikir begitu? Tak semestinya, sebabnya di dalam vape tu sendiri pun mengandungi nikotin. So sebenarnya dekat dalam pasaran kita ada juga nikotin dalam bentuk ubat, iaitu gum ataupun patch lah. Okay. Tapi nikotin yang kita jual tu ataupun yang doktor atau farmasi prescribe tu adalah dalam dos yang terkawal. So yang itu sendiri akan dapat mengurangkan rasa ketagihan lah. Tetapi di dalam rokok dan juga vape, kandungan nikotin tu sangat-sangat tinggi sehingga menyebabkan ketagihan dan juga memberi kesan lah kepada paru-paru dan juga memberi gangguan kepada perkembangan otak tu sendiri. Okay, so sekarang ni lagilah ada kes yang vape tu bercampur dengan dadah. So
saya nak kata memang vape tu tak selamat lah sebenarnya. Okey. Itu jugalah soalan yang saya nak tanya Puan Hawa ni. Isu vape bercampur dengan dadah sintetik. Apa isu ni sebenarnya Puan Hawa? Okey. So sekarang ni kan famous Pew. Maksudnya dia dalam vape tu sendiri dah dicampur dengan kandungan dadah. So dia sangat-sangat baru sebabnya kita baru jumpa kes yang dapat discover pun sebab dia accident. Misal kata dia accident dan bila kita tengok pemandu tu sendiri dia macam hayal. Dia hayal dan dia memang tak sedar dengan dunia dia. Ada setengah yang bila dia ambil vape piu-piu ni dia collapse dan dia tak sedar dengan dunia sekeliling. Dia boleh terbaring di tengah-tengah jalan. Dia macam kita ingat dia pengsan tapi sebenarnya sebab dia bawa pengaruh dadah yang di dalam vape tu sendiri. So ia sangat-sangat bahaya ya. And then memang ada risiko overdose lah kat situ. Okey. Lepas tu ada juga yang datang ada kes sawan, kes halusinasi. Dia memberi kesan bukan sahaja kepada diri sendiri, juga kepada orang sekeliling. Okey. Itulah contohnya sambil memandu kan. Dia hisap vape piu-piu. And then bila dia hayal jadilah kemalangan. Dan kemalangan tindakan tu, di luar kawalan. Betul. Dia memberi kesan bukan kepada diri sendiri juga kepada orang lain. Okey. Hai salam. Okey, seterusnya Puan Hawa. Apa kesan nikotin pada tubuh badan individu? Okey, first ketagihan lah. Itu yang pertama lah. Bila dia dah start ambil rokok ataupun vape, susah nak berhenti. So maksud susah nak berhenti tu sendiri adalah ketagihan. Okay, sebab benda yang tidak ketagih tu maksudnya kalau dia nak berhenti bila-bila masa pun boleh. Contoh dia dah ambil sekali and then next dia tak perlu sambung lah. Tapi bila dia ada urge ataupun rasa untuk dia nak ambil, itu adalah satu tanda-tanda ketagihan lah. Okay, yang kedua, dia akan meningkatkan degupan jantung lah. Dia akan menyebabkan palpitation kepada kepada individu yang mengambil tu lah. And then dia akan ganggu juga fokus dan emosi. And then dia juga mengganggu kerja lah. Misal kata dia masa bekerja, so dia tak dapat fokus, dia kena pergi hisap rokok dulu, pergi vape dulu. Okay. And then juga tinggi, biasanya orang yang merokok ataupun vape ni dia ada risiko tinggi terhadap penyakit, contohnya kolesterol tinggi. So bila kolesterol tinggi tidak dikawal, so penyakit jantung pun mula muncul lah. Sebab tu kita tengok risiko untuk setengah lelaki bila dia merokok, dia punya kolesterol level dia tinggi lah. Dia lebih prone untuk dapat kolesterol tinggi untuk berbanding perempuan, terutama sekali untuk mereka yang merokok. So ada setengah tu bila dia stop merokok, kolesterol dia jadi normal. Yes, kita ada kes macam tu lah. And then dia memang suka nak berhenti lah selepas dia dah start dan selepas dia bergantung, sebab dia memerlukan rawatan ataupun something yang memaksa dia untuk berhenti, baru dia boleh berhenti. Nah, secara natural tu sangat susah. Hai salam. Okey, sebelum kita beralih ke subtopik seterusnya, soalan terakhir daripada saya Puan Hawa. Sebagai parents lah kan, sebagai parents, ibu bapa, macam mana kita nak kesan anak-anak kita yang terlibat dengan masalah ni? Okey. Kalau biasanya perubahan tingkah laku lah. Kalau kita nampak tiba-tiba anak tu pelik, tiba-tiba dia tak bercakap, dia macam menyembunyikan sesuatu kan. Sebab kita sebagai mak ni, dia punya insting tu sangat sensitif, sangat kuat. Naluri ibu sangat kita kuat. Kita macam tahu ini bukan sesuatu yang biasa kepada tingkah laku dia. So mesti ada sesuatu. So kita sebagai parents tak boleh nak ambil sambil lewa. Kita kena cari punca apa perubahan tingkah laku. Betul. And the next contohnya lah prestasi sekolah merosot. So bila cikgu bagi tahu sebelum ni dia perform, tiba-tiba dia drop dia punya markah kan. So kita kena cari punca lah. Mungkin benda-benda macam ni menjadi punca dia punya penurunan dalam segi pelajaran lah. Okey. Hai salam. Okey Puan Hawa, kita beralih ke subtopik seterusnya. Suplemen viral, betul ke selamat? Topik yang hangat zaman-zaman sekarang ni lah ya. Okey, soalan yang daripada saya, kenapa suplemen viral ni laris di pasaran? Okey, disebabkan sekarang kita punya media sosial sangat meluas. So marketing mereka di sana sangat-sangat agresif. So mereka menggunakan influencer. Ada setengahnya dibayar untuk mempromot produk-produk tersebut. Betul. TikTok lah. Betul. Padahal kadang-kadang mereka tak konsum pun produk tu. Tapi disebabkan mereka sudah dibayar, so mereka mempromosikan secara agresif dan
kadang-kadang dia orang dah ada target dia orang sendiri lah. Ada influencer-influencer pula. Ya, yang followers dia tinggi-tinggi tu kan. So, mereka yang mengikut tu pun sebab dia tahu followers dia tinggi, so mestilah promote yang trusted kan. Tapi bila tak diselidik, tak buat background checking untuk produk tersebut, terus consume. So, bahayalah. Okay. Lepas tu, masa promosi produk tu pun cakap janji cepat hasil. Contohnya ubat kurus ni, makan ubat ni 2-3 hari dah kurus, dah turun 5 kilo. Siapa tak nak kan? Cepat. Cepat kurus. 2-3 hari 5 kilo kan? Lepas tu testimoni pun melampau. Bila jadi macam tu, orang pun senang percayalah. Sebab semua orang pun memang akan ada rasa nak cepat. Semua nak cepat. Kalau boleh efek tu nak immediate. Okay? Hai salam. Okey, Puan Hawa nak tahu jugalah apa risiko bagi produk yang tak berdaftar ni? Okay, so kalau dekat Malaysia ni, produk yang berdaftar tu adalah produk yang kita dah screen ataupun kita dah check lah. Tak ada benda-benda yang yang berbahaya kepada pengguna. Tapi kalau produk yang tidak didaftar ni, biasanya ada risiko diletakkan ubat terlarang. Ubat tu contohnya sepatutnya doktor prescribe tapi diletak dalam produk tu. So, bila produk tu tak didaftar, orang yang consume tu pun dia tak tahu dalam tu ada ubat. So, dia akan menyebabkan kesan sampingan yang lain lah. Memberi kesan juga kepada buah pinggang, pada organ juga. And then, campuran, paling common campuran steroid lah. Okay. Campuran steroid tu sendiri. Contoh dia makan suplemen tu, tiba-tiba dia punya gatal-gatal eczema dia sembuh. Kena check kenapa dia jadi tiba-tiba tu. So bila dia jadi punya efek tu terlalu cepat. Efek cepat. Dan lebih-lebih lagi produk tu tak berdaftar, kemungkinan memang ada campuran dengan ubat yang tidak yang ubat daripada doktor yang sepatutnya diprescribe tapi dia campur dalam produk tu. So sangat-sangat bahayalah. Okay. Hai salam. Okey, Puan Hawa, macam mana kita pula sebagai pengguna, kita nak semak sama ada suatu produk ni selamat ataupun tidak selamat digunakan? Okey, sebelum beli tu make sure ubat ataupun suplemen yang dibeli tu ada dia punya registration number atau kita panggil MAL lah, MAL. So kita boleh juga check produk tu di dalam website MPRA. Sama ada kita check by nama suplemen tu sendiri ataupun nombor registration tu sendiri. Okay, and then kita sebagai pengguna lah, kita jangan percaya pada overclaim. Kita percaya boleh menyembuhkan terus penyakit. Sepatutnya di dalam iklan kita ada akta yang mengatakan tak boleh menyebut sesuatu produk tu menyembuhkan penyakit kronik. Contohnya macam sakit jantung, buah pinggang, darah tinggi, tak boleh sebut itu adalah violation of act lah kalau sebut di dalam iklan. Okay. Dan kadang iklan ni pula menarik kita tengok, menarik perhatian kita kan. Untuk orang-orang yang terdesak, benda-benda macam ni sangat menarik perhatian. Okay. Lepas tu jangan percaya testimoni 100%. So buat background checking dulu sebelum kita consume, sebab apa yang makan tu adalah masuk ke dalam badan kita sendiri. So kita kena sayang badan kita sendirilah. Okay. Lepas tu beli daripada sumber yang sahih dan juga boleh rujuk farmasis lah. Terutama sekali kalau memang ada penyakit kronik. Contohnya memang dah sedia ada penyakit kencing manis, buah pinggang, darah tinggi. So better, lebih baik untuk rujuk kepada farmasis atau doktor lah sebelum memulakan sesuatu suplemen ataupun ubat. Okey Puan Hawa, untuk soalan yang seterusnya, betul ke bahan-bahan semula jadi yang selalu kita sebut sebagai natural adalah selamat? Okey. So tak semestinya natural tu 100% selamat. Sebab apa? Sebab herba juga ada kesan sampingan lah. Dia punya efek kepada setiap orang tu berbeza-beza. Lepas tu dia ada possibility untuk ganggu dengan ubat-ubat yang lain. Contohnya kalau macam pesakit yang memang ada masalah penyakit kronik, dia dah memang makan ubat yang diprescribe oleh doktor, bila dia campur dengan herba, mungkin memberi interaksi lah kepada ubat tersebut. Okay, mungkin can make it worsen lah, boleh menjadi kondisi pesakit tu lebih teruk. Okay, so sebelum start ubat tu better consult dulu, jumpa dulu doktor ataupun farmasi. Sebab produk herba ni juga kita kalau consume secara, contohlah kalau dalam bentuk serbuk-serbuk ke apa, kita tak tahu dia punya dos selamat tu berapa sepatutnya kita makan. Okay, kita takut dia berlebihan ke apa ke kan. Sebabnya kita tak pantau. So benda-benda macam tu sepatutnya perlukan pemantauan lah. Okay, sebelum kita mula, consult dulu dengan doktor, bagi tahu doktor ataupun farmasi, terutama sekali yang memang ada penyakit lah. Okay. Hai salam.
apa red flag produk-produk viral ni? Okay. First bila dia berjanji untuk kesan tu cepat. Macam saya cakap tadi lah, makan suplemen atau ubat tu 2-3 hari terus sembuh. Dia punya claim lah. Okay. Lepas tu, terutama sekali tiada kelulusan KKM. Sekarang kita nampak banyak produk yang dekat TikTok ataupun Insta ataupun Shopee yang banyak tak ada kelulusan KKM berlambak sebabnya dia daripada luar negara. Okay? So sebelum kita mulakan, kita sebagai pengguna kena check dululah. Okay, ada kelulusan ke tak, lengkap ke tak, ada label monogram ke tak. Okay? So label tu sendiri kita boleh check lah. Okay. Lepas tu kalau ada produk yang menggunakan testimonial sangat ekstrim, tu kita patut ragu-ragu. Sebabnya untuk suplemen dia tak akan memberi kesan yang terlalu immediate, terlalu cepat lah. Sebab dia suplemen kan, so dia memerlukan masa untuk dia memberi efek lah. Selalunya paling cepat 2-3 minggu up to 1 month lah. Itulah kadang-kadang kita dengar, produk ni bagi kesan yang cepat, baguslah produk ni. Betul. So kita pun, siapa je tak nak cepat kan. Lepas tu kita tak check pula. So dia jadi bahayalah. Jadi kesan yang tidak elok lah pada kita. Lepas tu lagi satu tak ada maklumat pengilang. So kita tak tahu dekat mana produk tu manufactured, dekat mana dia diproses, dibuat. Sebab kita tak tahulah dia punya source tu daripada dalam negara ataupun luar negara. So banyak juga saya tengok produk daripada luar negara dibawa masuk lah, tapi tak berdaftar dengan KKM. So kita sangat risaulah benda tu. Hai salam. Okey Puan Hawa, kita beralih ke subtopik seterusnya. Farmasi bukan sekadar ambil ubat. Okey Puan Hawa, apa peranan farmasis sebenarnya? Okey, so sebenarnya peranan farmasis ni adalah untuk pastikan ubat yang sampai kepada pesakit tu adalah ubat yang selamat dan betul lah. Okey, kita akan terangkan kepada pesakit cara penggunaan ubat. Lepas tu kita akan pantau juga interaksi ubat lah. Maksudnya, kalau pesakit tu mempunyai ubat yang lain, contohnya ubat yang dimakan hari-hari untuk penyakit kronik kan. So, bila ada pertambahan ubat baru, so tugas farmasis adalah untuk cek ada tak interaksi yang menyebabkan sesuatu yang elok ataupun tidak elok lah kepada pesakit ini. Jika ada, mungkin kita boleh konsult balik dengan doktor jika ada lah. Lepas tu kita boleh bantu juga untuk pematuhan ubat rawatan dan ubat lah. Misal kata kita boleh comply kepada pesakit untuk kita kena fahamkan dia kenapa doktor memulakan atau menyuruh pesakit tu memulakan sesuatu rawatan ataupun ubat lah. Sebabnya biasa bila berjumpa dengan doktor akan menerangkan berkenaan penyakit ataupun dia akan bagi tahu ubat tu secara brief. So kita sebagai farmasis kena convincekan pesakit kenapa doktor startkan ubat tu khas untuk dia lah. Sebabnya ada setengah kondisi yang memerlukan kita, misalnya kata kalau macam dekat KKM kita ada MTech. MTech tu maksudnya terapi tu kita memang kita monitor dia punya adherence, dia kita monitor dia punya blood glucose semua untuk pastikan dia memang betul-betul stick kepada rawatan. Okay. Lepas tu juga untuk bantu pengesanan kesan sampingan lah. Misal kata pesakit tu dia baru start dengan sesuatu ubat. So tugas farmasis adalah untuk mengesan sekiranya terdapat misal kata allergic reaction ke apa ke. So kita lah antara orang yang akan diberitahu awal. Okay. Hai salam. Okey, Puan Hawa, boleh ke farmasis bantu pesakit yang dalam keadaan ketagihan? Okey, boleh. Sebagai farmasis, contohlah kalau pesakit datang dengan kita, dia cakap dia ada masalah ataupun dia nak berhenti merokok. So kita boleh bagi kaunseling awal lah. Okay? Kita boleh bagi juga suggest rawatan awal untuk dia mengurangkan ketagihan. Okay. Dari segi side farmasi, kalau untuk ketagihan merokok tu kita boleh lagi untuk konsult lah. Tapi kalau untuk ketagihan dadah, kalau untuk ketagihan ubat-ubatan ataupun tu untuk berjumpa lah dengan doktor. Okay, lepas tu kita bolehlah start rawatan untuk mengelakkan daripada kesan yang lebih teruk lah. Sebab ketagihan ni kalau kita tak berhenti, kalau kita tak kawal, kalau kita tak rawat, dia akan merosakkan diri dia sendirilah. Okay. Hai salam.
Okey, kenapa pentingnya seseorang individu itu untuk berbincang dengan farmasis? Okay, so yang first adalah untuk elak salah guna ubat lah. Kalau dia ambil tanpa consultation, dia ambil tanpa pengetahuan doktor atau farmasis, dia akan menjadi salah guna lah dan boleh berakhir pada addiction. Okay, and then untuk mengurangkan risiko komplikasi lah. Misal contohnya kalau pesakit tu ambil ubat tahan sakit, kalau kita bagi tahu dia hanya makan nanti bila perlu sahaja. So nanti dia mungkin akan makan hari-hari tanpa pemantauan lah. Sebabnya ada setengah orang dia akan ikut pada label ubat tu semata-mata. Selagi tak diberitahu, selagi itulah dia akan ikut. Okay. So kita sebagai farmasis adalah untuk bagi tahu info seterusnya dan supaya tidak stick kepada label semata-mata lah. Okay. Lepas tu untuk dapatkan info yang tepat. Misal kata pesakit tu sendiri ada pertanyaan berkenaan dengan ubat yang dia dapat, so dia boleh tanya dekat farmasis tu lah. So farmasis tu boleh inform ataupun dia boleh explain kenapa, untuk apa dan macam mana dia mengawal penyakit tu lah. Okay. Lepas tu dia meningkatkan keberkesanan rawatan. Contohnya macam adherence tu sendirilah untuk pesakit tu, dia kepada treatment untuk teruskan rawatan. Kenapa dia perlu makan ubat setiap hari? Sebab sebenarnya ubat yang diberikan tu bukanlah, contoh untuk penyakit kronik dia bukanlah untuk menyembuhkan, tapi dia untuk mengelakkan komplikasi daripada menjadi lebih teruk. Okay? So misal kata kalau pesakit tu memang dah didiagnose dengan penyakit buah pinggang tahap akhir, so ubat tu sendiri sebenarnya bukanlah untuk menyembuhkan, tapi untuk mengelakkan daripada menjadi lebih teruk. So dia mengawal keadaan. Betul. So kalau pesakit tu tak comply kepada ubat dia, so dia punya penyakit tu sendiri akan menjadi lebih teruk. So ubat tu adalah melambatkan progres untuk menjadi penyakit tu lebih teruk. So pentingnya untuk pesakit tu compliance lah kepada dia punya rawatan doktor tu. Okey. Hai salam. Okey Puan Hawa, apa kesalahan yang biasa pesakit ni buat? Okey. So yang pertama sekali adalah tak habiskan antibiotik. Okey. Common bila dia rasa dia dah sihat, dia makan 2-3 hari je. Lepas tu hari ketiga tu dah sihat, dia tak makan. So bahaya sebabnya memang dia tak nampak jangka masa sekarang. Okay? Tapi nanti bila akan datang, bila dia keep dapat antibiotik tapi dia tak habiskan, so nanti dia akan jadi antibiotik resistant. So resistant tu bermaksud bila dia dapat infection, antibiotik biasa yang biasa kita bagi tu tak berkesan daripada dia. So dia memerlukan antibiotik yang high end. High end tu maksudnya antibiotik tapi dia memberi kesan juga kepada pesakit tu sendiri. Contohnya dia boleh induce hepatik. Dia punya cut. Contoh antibiotik resistant tu nak cerita. Okay, so kalau dia tak habiskan antibiotik tu sendiri, dia menyebabkan antibiotik resistant lah. So bila dia dah jadi antibiotik resistant, so choice of antibiotics yang dia boleh ambil ataupun dia boleh dapat tu sangat limited. Okay, so bila macam tu dia punya antibiotik dia dia akan dapat high end lah, which is kita sangat tak recommend lah sebenarnya. Kita hanya akan bagi antibiotik tu betul-betul pada mereka yang hanya kita panggil multi drug resistant. Sebabnya antibiotik tu sendiri perlukan monitoring yang ketat, sebab dia boleh menyebabkan acute kidney injury. Okay, so macam itulah, kenalah habiskan antibiotik. So seterusnya ambil dos sesuka hati. Bila dia tak jumpa doktor ataupun farmasis tak instruct makan itu ini, dia makan sesuka hatilah. Okay, 2 biji nak telan 2 biji, 3 biji dia telan 2-3 biji. So bahaya, sangat bahayalah. Boleh menyebabkan overdose. Okay, seterusnya kongsi ubat. Okay, kongsi ubat ni kalau tanpa pengetahuan tu sangat bahayalah. Okay, boleh menyebabkan overdose, underdose. Dan simpan ubat terlalu lama. So untuk simpan ubat terlalu lama ni, kalau ubat tablet tu tak ada masalah lah, kita boleh ikut pada strip. Tapi untuk sirap ni, kalau simpan di suhu bilik, biasanya kita recommend untuk bila dah buka tu 6 bulan lah. Okay, and then tapi kalau yang belum buka tu boleh tengok expiry pada botol lah. Okay, and then tak baca label ubat. Setengah orang dia buka terus makan sebab dia rasa dia kenal lah ubat tu tapi tak baca betul-betul dekat label tu. Okay, Okey, apa pesanan Puan Hawa untuk masyarakat?
Okay, first jangan pandang ringan pada penggunaan ubat ni lah. So bila kita makan ubat tu, kita kena cakna dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita consume, sebab benda tu akan masuk ke dalam badan kita lah. Okay, ubat yang digunakan tu pun mesti betul, mesti ada indikasi yang betul. Okay, lepas tu elakkanlah produk-produk yang viral ni. Jangan maksudnya jangan terlalu mempercayainya. And then check dulu produk tu berdaftar ke tidak. Okay, and then rujuk profesional kesihatan lah sekiranya nak start. Okay, boleh je tanya farmasis ke ataupun kawan-kawan yang memang ada dalam bidang healthcare ni lah. Macam okey ke kalau nak stick produk ni, okey ke? Mungkin dia ada pengetahuan untuk tolong checkkan pun boleh. Okay, lepas tu kita cakap. Okay, so sebenarnya ketagihan ni boleh dicegah dengan cara kita mengawal lah dengan apa yang kita ambil, dengan tidak terlalu bergantung lah. Sebab sekiranya kebergantungan tu berlaku, untuk stop tu sangat susah sebab dia memerlukan rawatan tambahan lah. Okay. Hai salam. Okey, baik Puan Hawa. Kita beralih ke subtopik yang terakhir. Saya ada 3 soalan. Okey, farmasis bongkar untuk ubat yang paling selalu disalahguna. Kenapa ubat batuk ni sering menjadi ketagihan? Okey, so ubat batuk ni sebenarnya ada setengah ubat batuk yang dia memberi kesan yang mengantuk lah kepada pesakit sekiranya diambil. So dia akan menjadi ketagihan tu apabila ubat batuk tu dibeli, kemudian dia dicampur dengan setengah bahan. So bila dia dicampur dengan setengah bahan dan menyebabkan hayat. So itu adalah efek yang mereka ni nak lah. Okay. Lagi satu, ubat batuk ni juga senang didapati. Boleh pergi dekat farmasi retail, dapatkan ubat batuk lah. Jadinya, so bila macam ni kan, farmasi retail tu biasanya dia akan aware lah. Dia akan nampak dia punya kekerapan yang customer tu datang beli. So bila setiap hari dia datang beli, seminggu 2-3 kali dia datang beli tu, maksudnya mungkin terdapat ketagihan ataupun penyalahgunaan ubat batuk tu sendiri. So salah satu juga mungkin pengaruh rakan lah, sebab rakan tu sendiri yang ajar. Okay, kena makan ubat batuk ni, contohnya ketagihan untuk dia bantu tidur misalnya, sedia pada hayal lah. Okay, untuk bantu dia tidur. So dia tak boleh tidur, kawan dia kata, kau makanlah ubat tidur ni. So nanti ambil tindakan sendiri. Betul, kau makanlah ubat batuk ni, nanti senang nak tidur. So dia pun mengambil tindakan sendiri, betul, tanpa arahan doktor. So bila dia menjadi bergantung kepada ubat batuk tu untuk bantu dia tidur, tu adalah salah satu addiction lah. Okay. Okey, untuk soalan yang seterusnya, apa risiko penyalahgunaan ubat tahan sakit? Okay. So ubat tahan sakit ni kita nampak ringan, tapi kalau diambil secara berlarutan, kita ambil secara dalam jangka masa yang lama, dia akan memberi kesan lah kepada kita punya buah pinggang, kepada fungsi hati kita. Sebabnya kebanyakan ubat tahan sakit ni dikumpul di buah pinggang. Okay. Ada setengahnya yang mengambil ubat tahan sakit ni secara kronik tanpa pemantauan doktor. Tiba-tiba dia datang jumpa doktor, ambil bacaan darah, dia punya bacaan darah tak ada cantik lah. So bila kita buat background checking, rupanya pesakit ni sendiri dia dapatkan bekalan ubat tahan sakit di farmasi tanpa consultation doktor. Okay. Lepas tu juga risiko overdose tu lah, bila kita beli makan hari-hari. Contohnya biasa kita akan bagi tahu makan 1 biji 1 kali sehari misal kata, tapi disebabkan kesakitan dia yang melampau misalnya, so dia mengambil secara berlebihan untuk dengan hasrat mengurangkan rasa sakit tu lah. Tapi dalam masa yang sama risiko overdose sangat tinggi lah. Okay, bila tidak dipantau akan memberi kesan dan impak kepada diri dia lah. Hai salam. Soalan yang terakhir ni soalan yang agak tegas daripada saya jugalah ya. Apa amaran terakhir farmasis kepada masyarakat? Okay, so first kali jangan ambil mudah tentang ubat. So setiap kali kita nak makan sesuatu suplemen ataupun ubat, kita sendiri sebagai pengguna kena fikir kenapa, perlu ke. Sebabnya once kita dah makan, benda dah masuk dalam badan, so benda tu akan memberi kesan kepada kita lah, sama ada baik ataupun tidak. Jika diambil secara berlebihan, semestinya akan memberikan kesan yang tidak baik lah. Okay. Lepas tu ketagihan ni sebenarnya bermula daripada satu perkara yang mudah. Contohnya macam tadilah ubat batuk, kita ambil sebenarnya untuk batuk, tapi disebabkan dia memberi efek mengantuk,
dan kita pula memang ada masalah tak boleh Tidur selepas salah tu. guna. Ya, so kita ambil pula hari-hari. Dah habis satu botol, beli lagi botol lain. So, tu saya cakap memang benda tu nampak simple, tapi disebabkan kekerapan tu dia dah menjadi ketagihan. Okay. Lepas tu elakkan produk yang meragukan. So kita kena ada sifat ingin tahu. Kita tak boleh percaya kepada sesuatu iklan lah terutamanya lah. Okay, kita kena selidik dulu, ada tak registration number, kita boleh scroll contoh kan, tengok registered ke tak. Kalau tak registered, pas, jangan belilah. Okay, lepas tu rujuk farmasis ataupun doktor sebelum memulakan sesuatu ubat ataupun suplemen sekiranya anda mempunyai penyakit kronik yang lain lah terutamanya, ataupun nak tahu keberkesanan ke apa ke, boleh jumpa farmasis ataupun doktor lah. Lepas tu sayangilah diri dan keluarga, sebabnya benda yang kita makan tu akan membawa efek kepada diri sendiri lah, sama ada baik atau buruk. Hai salam. Okey, baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada farmasis Puan Hawa atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan membuka mata kita semua pada hari ini. Okey, bersempena dengan World Drug Day, sama-sama kita tingkatkan kesedaran bahawa penyalahgunaan ubat, vape dan dadah moden bukan isu yang kecil. Ketagihan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja dan pencegahan bermula dengan ilmu serta juga tindakan awal. Jangan lupa follow dan subscribe Hai Salam Podcast untuk lebih banyak info dan perkongsian kesihatan yang sangat menarik dan bermanfaat. So, jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye!